Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat ikan bakar guna air fryer. Korang kena save resipi ni sebab sangat sedap. Tapi guna air fryer je. Okay, 2 biji bawang merah saiz besar, lengkuas sebesar ibu jari, halia sebesar ibu jari, 6 ulas bawang putih, 2 batang serai, and then seketul belacan yang dah dibakar lah. And then korang blend semua, tumis. Bila naik bau, masukkan 1 sudu cili kisar. Okay, tumis lagi. Kalau dia kering, masukkan air sikit. Tumis sampai dia pecah minyak macam ni. And then masukkan 2 sudu gula Melaka, 2 helai daun pandan. Lepas tu special ingredient dia, tambahkan 2 sudu paste tom yum. Trust me, ini akan jadi bagi lagi sedap lah and kick. So masukkan air asam jawa sikit, and then garam secukupnya, and siaplah kita punya tumisan. Ini acah-acah tengah bau sikit lah, tapi memang wangi bau dia. Okay, so next korang ambil aluminium foil, korang lipat. Boleh letak daun pisang dekat dalam. Yang ni optional. Kalau tak ada daun pisang, jangan risau. Buat bentuk sampan macam ni. Okay, so ambil ikan, lumurkan garam sikit. Yang ni aku pakai siakap. Kalau nak pakai ikan mana pun tak kisah. And then lumurkan minyak sikit dekat daun pisang. Letakkan 1 layer tumisan tadi. Letakkan ikan. Lepas tu letak tumis dekat atas ikan tu pula, and letak kat dalam sikit. Ni macam tengah pakai makeup lah. Korang dab-dab foundation tu bagi cantik. And bakar pada suhu 200 Celsius selama 18 minit. Okay, next ambil 5 biji cili padi, 1 ulas bawang putih. Masukkan bawang merah sikit. Lepas tu korang letakkan kicap manis. Lepas tu perah 2 biji limau kasturi. And siaplah kita punya sambal kicap yang sangat sedap ni. Okay, ikan pun dah siap bakar. Very juicy ya. Lepas tu bau harum wangi. Rasa macam tengah makan kedai ikan bakar tepi sungai tau. So ini korang kena try. Kalau siakap Thai korang dah try hari tu, yang ni korang wajib try. Yang ni pun kita orang dah R&D dalam 3-4 kali juga. Tapi best combo dia, wajib makan dengan sambal kicap ni baru terangkat. Alright, selamat berbuka.